Ini kita nak buat secara lebih kurang dulu. Aku nak try pasangkan lampu ni, nak ambil vibe. So biasanya akan ada pilihan kan, kau sama ada nak yang bateri ataupun plug. Cuma kali ni aku sengaja ambil yang plug. Lampu fancy ni aku nak tengok sebenarnya untuk background studio aku ni, dia macam kena ke tak kena. Tapi aku tak pasti lagi benda ni betul-betul boleh jadi ke tak. Maksud aku dari sudut kecantikan dia kan, kena ke tak kena kan. Jadi video ni akan panjang sikit lah, sebab korang meneman aku memasang benda Allah yang aku pun tak faham macam mana nak pasang sebenarnya. Okey. Itu bahagian wire dia, kita biar kat bawah. Lepas tu kebetal, tak payah buka. Benda ni dia serabut sikit sebab dia berantai-rantai, bertali-tali. Tapi bila kita dah start leraikan dia, akan makin nampak. Dan yang penting, dia ni jenis yang boleh disambung-sambungkan, sebab pada hujung yang satu ada tempat untuk masukkan plug ni. Intinya kalau kau beli dua, disambung-sambung-kan, macam tu lah. Okay, sekarang ni aku pasang je dulu plug apa ada. Dalam pula. Oh lala. Okay, gaya dah ada kan. Jadi idea je aku macam nak sangkutkan di keliling tempat live aku lah. Sebab yelah mood nak raya ni, lighting biar merangi-rangi sikit. Dan dia semestinya lampu-lampu ni, lampu-lampu fancy macam ni, dia lagi banyak, dia akan lagi cantik. Okey. Dan kita bolak-balikkan keadaan dia kot. Oh, panjang juga. Terlebih panjang daripada plan asal aku. Sini dia akan berpatah balik. Lebih kurang macam ni nanti. Kita betul-betulkan balik. Dia punya wire. Asal kau mati? Oh, dia ada mood. Uish. Macam mana geng? Ni kalau susun-susun ni aku ingat jadi ni. Jadi ni kan? Letakkan kat komen.